Ini botol susu jenama Mini Tutu. Ini adalah kaca. Dengar tak bunyi kaca? Dia ada lah, dia getah-getah. Okey, getah ni function dia untuk kalau kaca jatuh dia bunyi terus kuat. So kalau dia getah dia ni susah sikit nak pecah. Bunyi pun tak kuat. Penutup dia senang saja untuk Mini Tutu ni, simple. So tak perlu tenaga dan susah jugalah nak tercabut. Ketatlah juga. Sedap pegang untuk bagi susu. Penudung dia. Okey. Ini adalah susu dia. Tempat sisap minum susu lah untuk baby. Berapa meter ini adalah daripada 0 hingga 160 liter. So kalau untuk susu bayi, kalau 160 mililiter ni untuk susu bayi ni, kalau satu scoop sudu tu, kalau 166 sudu. So untuk penuhkan ini 6 sudu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, Mini Tutu bagi saya senang guna. Sebab apa senang guna? Sebab kalau nak basuh, jari kita ni boleh masuk semua jari. Boleh check beg kuning di bawah.